Uh. Oi, ni tinggi paling besar aku dapat kat Kuantan, co. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lepas ni lah. Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi and very good morning geng. Okay, hari ni aku berada dekat Kuantan, kat T-Mobile lagi. Misi untuk cari tenggiri lagi. Oh, aku direct 3 hari balik KL, patah balik. Balik KL, patah balik, datang sini. Sebab ikan tengah ada. Jadi kita try lah nasib kan. Mana tahu ada rezeki anak bini lagi kan. Okay, untuk hari ni lancar. Kita ada Arjuna. Spek dia sama macam spek aku, 330 Commander ke. Okay, lepas tu ada ni idola aku, Aziz. Ada Taufik Bangko. Ada Apple, Apis. Itu idola aku, Apis idola aku. Okay, lepas tu ada Ai dengan Din lah. Dia orang baru tengah kemas-kemas nak gerak. Okay, aku tolak IB aku dulu. Aku dah siap set up. Aku tolak IB dulu. Jadi aku akan set up atas laut, Garmin apa sonar. Nanti aku update geng. Okay, let's go, lancar. Okay, mentara tunggu geng-geng ni, aku sapedek dulu, makan nasi lemak dulu. Agak-agak tak sakit perut. Bukan main pedas lagi sama ada. Kita tunggu dia orang. Okay geng, untuk spek aku ini aku dah siap set up sonar apa semua dah on. Untuk spek aku ini aku pakai Speros 8000 PG. Aku pair dengan T-Max G PE58. Untuk gewang ini aku pakai Rapala Magnum CH lah, Wahoo, color Wahoo. Okay, kita tengok kalau ada rezeki hari ni. Nanti aku out geng. Alright geng, kita tengok action dulu. Action gewang macam mana. Kalau ok baru kita lepas. Gewang okey lah action. Aku lepas. Ada rezeki hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey geng, kalau ada nanti aku up geng. Let's go. Lancar. Api bahan. Bahan dah teko awal pagi. Alhamdulillah strike gak geng. Alhamdulillah strike. Hati tam. Woi. Oh, hati tahu kalau kau nak tahu, kiri kanan aku strike cok. Oh, habis strike. Lepas tu fiber tu strike depan aku. Aku punya tak makan. Aku cakap dah kenapa lah tak makan dari tadi kan. Semua orang dah strike seorang seekor. Api dah 2 ekor. Alhamdulillah main naik. Lengah. Aku lepas panjang trik ni. 150 meter aku lepas. Anggaran lah. Geleng kuatnya ya Allah. Ya Allah, geleng kuat. Ya Allah, kuatnya dia. Kuat. Sungguh kuat. Allah Akbar. Kuat dia.
Serius geng, kuat dia. Agak solid lah. Memang kuat gelengnya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim sayang mai. Strike on the day ni. Mai. Ya Allah. Dah sayang. Naik. Kecil je tapi dia punya Allah Akbar. Allah Akbar. Mai. Ui, sikit ni ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Oh, tak besar mana. Tapi dia punya pergi dia, ya ampun. Alhamdulillah. Janji naik kan. Alhamdulillah. Dah. Saya 3 kilo je. Pergi dia. Dia selalu sesi ni yang dia tarik kuat kan. Allah Akbar. Oh, solid. Kena bawah. Alhamdulillah. Ikan baru nak makan. Ya. Hai. Hancur insang. Ya. Aku ni tahan kencing dari tadi, tak nak berhenti sebab aku seorang je tak naik lagi tahu. Alhamdulillah. Yang lain semua dah naik. Tahanlah kencing. Alhamdulillah, syukur. Bolehlah 3 kilo lebih. Okey, belum tak besar mana. Macam biasa aku kena buat juga macam sifu aku. Alhamdulillah 3 kilo lebih. Padu, mantap. Okey, jom aku sambung. Okey, nanti kalau ada hasil lagi aku up geng. Let's go. Nak cakap ke korang, oh rasmi bag baru Buffalo Gear. Rasmi bag ais baru. Kau lah ikan pertama yang masuk dalam bag ais ni. Okey, kau ikan yang bertuah sebab boleh masuk dalam bag ais ni. Baik. Alhamdulillah. Ini air juga. Kita sambung. Ikan bertuah rasmi bag ais. Rehat sekejap bersama KitKat. Tengok hari ni ada berapa bot. 1, 2, Mirul, Aziz, Taufik, Din Ganu, Ai Ganu, Bujang Hanye, Apple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sedikit lagi 9. Haji tu ujung sana. Rehat sekejap. Kita sambung balik geng. Bancok. Oh, kasar jap. Kenapa lah? Kasar lah. Alhamdulillah.
Apa kau pula? Biru. Kenapa lah? Asal kok tu dah cari awal-awal ni. Tapi aku tak sempat tekan rekod lah. Miru kau lah, tak ada nak angkat. Sorry lah Miru. Tengah fight lah Miru. Apa lah, berat lah. Kena badan ke lah. Oi. Agak solid lah. Tapi tak ada geleng. Talang lah. Berat macam Wih, tinggi. Alhamdulillah, tinggi. Tinggi ke kacang? Macam tinggi. Aku kena badan. Patut berat macam. Menek sayang. Oi, dah tu. Kuat dia. Oi, kuat dia. Banyak sayang. Allahuakbar. Kuat dia. Saya agak ni aku rasa ni. Nampak lah air panjang. Rasa tinggi gitu. Dia tinggi. Tapi kuat lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Main naik. Oi, kuat dia. Lengoh dah tangan cok. Allahuakbar. Okey, sikit lagi sayang. Mai. Oi, kasar. Oi, dah sayang. Ya Allah, main naik. Tolong. Allahuakbar dah. Kuat dia. Allahuakbar, kuat dia. Woi, kuat dia. Dah sayang, lengoh dah tangan ni. Ya ampun. Allahuakbar dah. Mai. Alamak ni. Aku tak berani sangat nak drag, nak kunci drag. Sebab jagi aku bagi tahu. Hello. Aku kat Jap, tengah fight ikan. Aku dekat ni. Apa ni? Pelindung, karam pelindung. Oi. Letak terus. Ui, kasar cok. Serius kacau, kasar. Patut aku kuat semacam. Mana sayang, mana? Ada saiz lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat dia ni. Aku cidret sikit lah. Sikit je.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya aku nak gancur dia duduk bawah bot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Asal gancur aku tak masuk lah. Mana? Dah lah gancur berat. Tak kena juga. Ya Allah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Susah. Kuat betul dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah ada saya ni. Alhamdulillah, syukur. Ada saiz. Lega. Naik tabuk, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Ada gaji, alhamdulillah. Layar aku. Penat. 6 kilo pula. Ada saiz. Asyik solid lah. Mata. Berat settle. Alhamdulillah ada saiz, geng. 6 kilo ada. Padu-padu mantap. Alhamdulillah, syukur. Kuat cari lagi. Aku nak komiro dulu. Kat 6 kilo kot ikan ni. Alhamdulillah, syukur. Ada rezeki kan. Tak muat beg. Sekejap. Okay, mak. Kat 6 kilo ada. 2 ekor. Kita cari lagi awal lagi. Alright, gang. Lagi kalau ada saya aku up, gang. Let's go. Kejar anak burung. Bawah ada anak ikan, atas ada anak burung. Makan lah. Makan dia. Banyak anak burung. Tak nak makan dia. Alhamdulillah, strike lagi, kan. Strike lagi. Syukur. Alhamdulillah, 2 ekor strike ni. Geleng kuat. Geleng kuat dia. Aku ni trauma kunci dia dekat-dekat. 2. Berapa ekor dah, bang? Dekat tiang ada juga, bang. Dekat tiang boleh seekor. Nelayan tu dah 2 ekor.
100. Hari ni aku main, aku lepas 150 meter. Memang seksa nak naik. Kita nak sampai tu lengah tangan-tangan. Pakai mesin PG pula kan. Sekejap aku ambil gancu. Oi, geleng kuat lah. Aku risau geleng. Geleng kuat sangat. Ya Allah. Oi, kuat geleng. Aku lose drag sikit lah. Risau. Awak solid. Bismillahirrahmanirrahim, solid lah. Okay, tenggiri. Alhamdulillah. Mai. Solid lah, tolong solid. Oh, saya kok, saya tadi kok. Dah. Mai. Mai, masuk lembut mai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tenang. Pusing. Wih, besar lagi ni. Allah Akbar. Besar lagi cok ni. Oh, dia sakit. Oh, dah. Dia sakit. Gancu aku asal lah, susah masuk lah, tak tajam ke apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Hei, tua elok ni. Tua elok. Alhamdulillah. Oi, besar coy. Ya Allah, 7 kilo. 7 kilo ada ni. Alhamdulillah. Selamat solid. Ya Allah, besar ni. Ni besar. Oi. Ini paling besar. Aku ingat ini paling besar. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, aku buang mata dulu. Apa-apa aku buang mata dulu. Tengok kamera beri. Alhamdulillah, geng. Besar. Ni besar. Allah sah. Dia nak lepas kan. Patuk geling. Lain macam lah. Wih, nasi tak masuk tangan. Alhamdulillah. Weh, tengok weh. Aku nak angkat seorang tak larat. Ni tinggi paling besar aku dapat kat Kuantan co. Alhamdulillah. Tak boleh. Kita buat sekali. Padu. Mantap. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Syukur. Okay, nak begini guys. Ni rekod aku tinggi paling besar dekat bumi Kuantan ni. Aku agak pun memang besar geng. Alhamdulillah, syukur. Tak muat beg geng. Memang tak buat beg. 10 kilo ada ni. Tak tahu lah, 8, 7 ada, tak tahu. Alhamdulillah. Macam mana seat ni? Tak muat, memang tak muat. Alhamdulillah. Excited aku cok. Memang besar gila lah. Tak muat beg. Okay, sambung lagi.
Ikan ada. Semangat. Let's go. Let's go. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Afternoon. Right geng. Alhamdulillah ini trolling selama 3 tahun. Trolling dekat bumi Kuantan Pahang ni. Inilah ikan paling besar aku pernah dapat kat sini. Aku harap balik yang ditimbang dapatlah double digit. Okay geng, aku on the way naik ke darat dah. Sebabnya minyak aku dah nak habis. Kalau minyak aku ada, aku trolling lagi. Tapi alhamdulillah lah, syukur rezeki hari ni. Ada 4 ekor. 2 ekor tu mungkin. Salah seekor tu mungkin dalam 10 kilo. Tapi tak tahu lagi lah. Kita tengok sekejap lagi balik darat, kita try timbang berapa kilo dapat. Tapi aku harap sangat double digit. Sebab aku dah lama idamkan double digit. Bateri GoPro aku habis, jadi aku rekod pakai handset je ni. Kalau korang nak tahu, aku dah bertapa dekat sini dah 3 tahun dah. 3 tahun. Ni first time aku dapat yang paling besar. Harap-harap double digit lah. Kalau say 7 kilo, 6 kilo, 5 kilo biasa dapat dah. Tapi ni daripada mata aku bukan say 7 kilo lah. Dia mungkin kalau tak double digit pun 9 lebih lah. Tapi tak apa, naik kat darat sekejap lagi, kita try timbang macam mana kan. Okay geng, sekejap lagi aku sampai darat lagi, aku up video lain geng. Alright, stay tune. Ciao. Okay geng, aku dah selamat sampai darat. Bateri GoPro habis, aku rekod pakai handset. Tak apa, nanti pandai-pandai lah aku kan. Okay, alhamdulillah semua pun dah naik. Rasanya semua dah naik. Ni Haji. Ni hasil Haji. Wah, banyak juga hasil dia talang. Wah, banyak. Okay, Apis. Okay, ni new record. Ni rekod terbaik aku kat Timor Bay ni. Tak pernah lagi aku dapat besar macam ni. Alhamdulillah. Ni 1, 2, 3, 4. Ni 4 ekor ikan aku. Yang tu ikan Ajis. Ikan Ajis. Apis tengah buat keluar ikan. Dia pun ada. Air ada seekor. Alhamdulillah tak kumpau. Kami nak susun-susun je ikan kan? Nak tangkap gambar. Orang cakap kenang-kenangan. Ini lepas ni lah tengok. Ini dapur. Oh, lalu je. Ini jual ikan. Lawan naik kan senang. Tak payah baku lah bukan. Baku pun dah kolek tu. Ini jual ikan kan. Inilah. 20.
25.8. Tak ada 6. Tolak agak. Baku. Ya ya. Agak dah. Cuba tengok dia. Wai. Jaga-jaga, agak jaga-jaga. Okey geng, alhamdulillah ni gaji untuk sehari. Separuh hari lah. Pukul 2 tadi dah naik. Alhamdulillah. Ni hasil dia. Hasil separuh hari. Alhamdulillah, syukur. Okey geng, alhamdulillah. Agak barai tapi orang cakap apa? Berbaloi. Berbaloi lah. RM798.20. Sekilo dia ambil 31 macam biasa lah. Macam sebelum ni aku duk jual pun memang dia ambil 31. Yang besar pun dia ambil sekilo 31 juga. Alhamdulillah, syukur. Okey geng, itu saja untuk trip aku kali ni. Korang jangan lupa doakan aku. Semoga aku dapat strike lagi mega-mega macam ni, insyaAllah. Aku pun doakan korang semoga korang dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next video, di lain trip. Okay, akhir kata daripada aku, salam satu hobi kumpau itu pasti, strike itu rezeki. Ciao.